Padu guys. Kau tengok power di mana. Assalamualaikum dan selamat datang ke MSA Channel. Hari ini kita ada hari ini kita ada polo Polo apa kau tengok ni? Polo daripada JS17. Saya telah membeli sebiji untuk personal. Tengok. Dia berkelip pula dah. Tu dia. Menarik guys. So hari ni saya akan buat POV. Sebenarnya saya pakai tengah test kamera baru ni. Saya akan buat POV first running. Lepas tu saya akan cerita lah perbezaan dia dengan Traxxas Rally, dengan kereta seangkatan dengannya. Macam mana saya rasa, macam mana nak buat dia lagi padu. Saya akan komen kat korang Alright, let's go. Saya akan buat first run Kita buka lampu dulu. Malam-malam bahaya tak lampu. Jom, bismillah. Yang ni saya nak test standard full standard setup. Saya nak rasa dulu, tengok macam mana dia punya pergi dia. Alright. Okay, saya akan komen ni Traxxas Rally dengan model-model seangkatan, mana yang sedap. Okay, saya buka signal sekejap. Lampu signal ada full set Signal kanan, signal kiri, double signal pun boleh. Padu. Dia punya radius kena adjust ni saya rasa. Fairing roll rate kita full kan. Throttle roll rate penuh. Throttle trim. Okay, cun. Tengok body roll dia guys. Tapi servo dia saya kurang puas hati. Dia U-turn radius jauh sangat. Body roll dia tu menarik. Nampak naik turun. Tengok main pagi ke? Okay, so ni adalah dia punya running test. Memang lembut, power, so-so, okay, not bad. Sebab pakai 4S je, belum upgrade lagi. Standard full. Ni setup full stock suspension standard. Bagi saya untuk keluar kotak, perfect, stable. Sebab dia dah ada sway bar semua. Brake dia sangat kuat. Sampai terwikang-wikang brake dia. Brake dia padu guys. Stok dia pun padu. Okay, so body roll saya minat. Dia buat setup lembut sikit. Rebound dia pun cantik. Okay, kena try kat off-road. Sekarang ni saya pakai tayar on-road bukan tayar off-road. Tayar on-road ni dia lebih pada grip. Tu dia. Body roll dia guys. Body roll dia padu guys. Main malam-malam ni itulah best kereta RC lampu ni. Korang dah tahulah macam mana seronok kereta ni Yang ni saya ada projek next. Saya akan tukar AC, motor, servo, remote. Okay, standby, stay tune. Lepas update saya akan buat run. Apa beza power dia apa semua. Suspension mungkin kita akan tengok lah apa shock yang sesuai. Saya akan cuba masuk. Lepas tu diff saya akan biar dulu. Sebab setup dia dah just nice untuk rally. Kecuali nak convert ke drag lah. Kereta ni saya sayang. Saya nak buat dia belanja petang-petang, jalan-jalan, bawa pergi padang, taman kan. Saya tak nak hardcore sangat. Kereta ni memang akan dia handsome macam ni. Saya tak nak crash teruk. Kita akan buat setup bashing yang padu. Let's go. Padu guys. Kau tengok power di mana. Jangan padu guys. Drift ke apa? So itulah aksi sedikit sebanyak. Tadi main saya sayang ni tak ada dah. Kita akan belanja sikit. Okay, so nampak dia punya power dia macam mana inilah cara main. Dia bukan sopan-sopan sangat. Okay, so kalau korang berminat boleh roger kami. Okay guys, so itulah cara main dia. Okay, so handsome tak handsome, sila tinggalkan komen di bawah. Inilah video running stock
keluar kotak, just masuk Lipo John 4S SP. Nah inilah power dia, cara main dia, tengok body dia. Kalau korang berminat, boleh roger kami di MSH RC Empire. So next episode korang tunggu, saya akan update yang saya cakap tadi. Dah siap pasang, upgrade part, saya akan review, lepas tu kita akan run balik. Alright, stay tune. Till next episode. Assalamualaikum. Ciao.